Menangis konon. Pergi kau main muzik di sana. Buat apa kau menangis di sini? Sebelum orang Myanmar datang pun, kamu dah pakai undang-undang tu untuk orang tempatan. Sebelum orang Rohingya datang pun, kamu dah pakai untuk orang tempatan. Itu kamu telah tak mengalau lah. Kamu telah meminta keluar. Orang-orang ni keluar. Orang-orang ni berada di atas tanah yang kamu sebut macam-macam. Nak saman lah, hantar surat lah, sampai surat merah menggementarkan arwah nenek moyang saya, arwah-arwah mak saudara saya ni. Tak pernah tengok surat merah daripada PBT. Siap dengan tuntutan untuk saman mahkamah. Keluarlah orang-orang tempatan ni. Kerana hormatkan undang-undang dan takutkan surat merah. Sekarang saya nak tanya, habis ke dai warna merah ataupun surat merah tak dicetak semula? Kerana bekalan kertas menjadi kurang. Kalau satu orang berniaga dalam dunia yang dia tak pedulikan apa masyarakat cakap, dia tak apa. Buat je, nanti 4 tahun pula baru dia cakap. Kalau 4 tahun, setahun ni untung 1 juta, kita buat benda ni, kita dapat 4 juta. Orang roboh, kita roboh lah. Roboh kita baru rugi 600,000. Ke dia akan jadi satu kaedah yang orang dah boleh baca matematik undang-undang. Matematik undang-undang ni bagi orang yang melanggar undang-undang ni, dia heran apa? Sebab dia ada kira matematik dia. Compound 50,000 je tuan-tuan. Compound kita sekarang membangunkan rumah di tanah ni, di tanah bukan kerja atau tanpa permit lah, saya baca dalam surat khabar. Compound 50,000. You boleh fikirlah kalau besarnya tempat dia buat, lamanya tempoh sampailah nak boleh sampai menteri besar kena cakap nak kena roboh. Kalau 4 tahun, dia good business. Good business kerana kita grey area. Orang tak tahu kita. Orang yang berdalam garis putih kita yang protes. Orang garis hitam, ahli politik yang kena hukum. Dimarah kerana tak menjaga negeri dengan baik. Dia duduk dalam grey area. The big money, the big business ni duduk dalam grey area. Antara orang yang meneroka dan membangunkan rumah dan pihak PBT yang berkuasa untuk menguatkuasakan benda tersebut. Sebab dia bukan perlu undang-undang baru. Sebab tu saya katakan, tiap-tiap kali kita nak marah kerajaan negeri, kita nak terima kerajaan persekutuan, kita kata baik kerajaan persekutuan ni fikir tentang peluang pekerjaan, anak-anak kita yang menganggur dan tak ada kerja. Kerajaan ni fikir tentang penyelesaian lebuh raya dan jalan raya yang menjadi padat dan itu mengganggu segala bentuk ekonomi, menjadikan lebih. Biar dia fikir benda tu. Yang PBT ni, kamu dah ada undang-undangnya. Jabatan Parit dan Saliran, kamu dah ada undang-undangnya. Dah dibuat lama untuk memudahkan kamu bekerja. Tapi sedaplah kamu duduk dalam grey area sebab kamu tak pernah kena punishment tu. Bila rakyat marah, dia punish ahli politik. Secara kebetulan, kita bukan nak marah. Secara kebetulannya, majoriti yang berminat dalam bidang PBT, majoriti yang berminat dalam bidang Jabatan Parit dan Saliran, majoriti yang berminat dalam kerja pembangkasan undang-undang adalah orang Melayu. Okey? Yang kemudiannya marah kerana sentimen berlebihan menjaga tanah air yang kita cintai ini, kebetulan orang Melayu. Kita lah yang marah. Setiap kali kita lihat negara kita menjadi kacau, undang-undang tu masalah terpakai untuk kita. Tak percaya besok kau pergilah buat apa-apa dekat tanah-tanah rizak kerajaan ni. Tanam serai dan jual pada kami. Bolehlah sedikit duit. Tebang. Sekarang saya nak tanya, kenapa sekarang kamu tak boleh bertindak? Bukan pokok pisang yang naik ni rumah. Yang naik ni segala macam. Siapa yang pernah mancing kolam Session 24 kenal arwah. Saya tak ingat dah arwah berjambang tu. Kan dulu arwah duk jual buah pisang kat kita. Arwah tebang je bawa datang kolam mancing, tunggu depan kolam mancing. 3-4 tandan. Bukan selalu arwah boleh tebang pun. Kadang-kadang 2 minggu sekali dia tebang. Kita membelilah dekat dia standan. Bayarlah RM20, RM30 tengok jenis pisang yang dia tebang. Kemudian arwah ni bagi tahu kata dia dah tak boleh nak tanam pisang sebab pokok pisang dia semua ditebang. Dan dia diberi amaran jangan tanam lagi. Pokok pisang tak mencacatkan sungai, pokok pisang, tanah tu pun tak dipakai. Cuma arwah menanam pisang di atas tanah milik PBT, di bawah Jabatan Parit dan Saliran. Arwah pun penuhilah tanggungjawab ni. Walaupun pokok pisang ni tak menjejaskan, tapi undang-undang kata tak boleh cek makan dekat situ. Tak apalah. Sekarang saya nak tanya. Sebab arwah tak bayar apa-apa, arwah nak bayar apa? Arwah pun jual pisang satu sikat, satu tandang berapa sen. Tak dapatlah arwah rasuahkan atau membayar pampasan. Maka kerana itu undang-undang berkuat kuasa pada arwah. Tapi yang lain ni, arwah yang lain ni hidup sekarang yang belum arwah ni, dia hasilkan pendapatan komersial yang sangat besar. Sedih bila cakap. Sebab dia bukan baru. Generasi yang saya perangi ketika saya jadi editor, penerbit kanan dari siasat, dah pencen dah semua. Naik, ingat penyakitnya sembuh. Berulang lagi. Jadi orang yang di grey area ni kita nak cari siapa mereka. Kita dah tak kata dah ini adalah salah kerajaan. Tak kira lah kerajaan PAS di negeri dia perintah ataupun kerajaan mana-mana di negeri PH yang dia perintah. Kita nak tahu PBT tu aja. Sebab dia berlaku daripada zaman dulu sampai sekarang. Siapa mereka? Grey ni kita nak tahu. Yang duduk dalam garis kelabu dan selamat IAI ni. Yang tuan-tuan tak pernah menyerang mereka dan kita tak pernah menyerang mereka secara spesifik. Dia ni yang jaga bahagian penguatkuasaan. Aduan ketika dibuat oleh penduduk tempatan di bawah dia ketika itu menjadi YDP atau dia menjadi pegawai penguatkuasaan. Kita nak tengok semua data tu. Supaya penjawat awam mulai takut bahawa data dan juga tanggungjawab mereka didedahkan kepada rakyat setiap kali satu-satu isu dibuka. Supaya penjawat awam tahu bahawa maruah moral integriti mereka akan terdedah kepada khalayak ramai. Sekiranya pada waktu mereka berkuasa, mereka tidak menjalankan tugas.
Jadi barulah PBT tu tahu, kata dia dipantau. Bukan tiap-tiap kali kita buat, Exco kena jawab, Menteri Besar kena jawab, tak adil lah. Kita nak dedahkan orang yang ada jawatan tu. Dan ketika jawatan tu ada, dia tidak bertindak. Kita nak tahu siapa dia. Dia naik pangkat tak sekarang? Selepas dia tinggalkan tempat tu dengan bangunan 7-8 tingkat. Selepas dia tinggalkan tempat tu dengan kampung yang dibina dengan begitu besar sebagai kampung Rohingya. Tak dia naik pangkat selepas tu. Jadi kita kata, kalau ketika dia bertugas, dia tidak menampakkan kesungguhan dia dalam menegakkan undang-undang, macam mana dia boleh naik? Sedangkan dia meninggal banyak masalah yang hari ini kita kena perdebatkan. Pergaduh di antara kita. Kumpulan pro ke tindakan undang-undang dan kumpulan pro yang kemudiannya kata bagi sikit ruang ihsan. Kita maki segala pihak yang ada yang bernama kerajaan. Sedangkan isu dia saya kata daripada dulu, penjawat awam. PBT. Ini adalah penjawat awam yang diberi kuasa. Tiap-tiap kali tuan-tuan masuk, tuan-tuan punya kemaruk politik, tuan-tuan duk cerita UMNO, tuan-tuan duk cerita PAS. Sampai bila-bila pun tuan-tuan. Orang-orang yang makan rasuah di peringkat pentadbiran kerajaan, dia akan rasa selesa. Tiap kali kejahatan berlaku, kita menyalahkan ahli politik. Ini mereka yang diberi kuasa. Mereka lah kena bertanggungjawab. Sebab kuasa tu dah sah. Tak perlu pergi ke pilihan, tak perlu buat undang-undang baru di Dewan Undangan Negeri. Tak perlu buat undang-undang baru di Parlimen. Undang-undang tu dah ada. Dan jawatan tu tak kosong, dia diisi. Yang kosong ni jawatan bawah. Jawatan bawah tak isilah, kita nak cut cost. Jawatan-jawatan besar dalam PBT bagi memantau semua tanah-tanah yang diteroka secara haram, yang menjadi pendapatan haram kepada orang lain. Ada. Kalau di tepi sungai, kita ada JPS. Dan kemudian JPS boleh melaporkan pada PBT. PBT boleh laksanakan kuasa. Dan jawatan PBT ini bukan jawatan politik. Ini adalah orang yang telah pun menerima bertanggungjawab bekerja untuk memegang jawatan. Menjaga daerah dan kawasan masing-masing yang telah pun diklasifikasikan sebagai wilayah tanggungjawab mereka. Mereka dah kena buat. Jadi yang dibina ni tak ada kaitan dengan orang politik. Tiap-tiap kali saya cakap dengan tuan-tuan, tuan-tuan jangan kemaruk politik. Kena tegur siapa yang pegang kuasa. Majoriti orang-orang Cina dan orang India tak pegang jawatan dalam PBT. Secara spesifiknya, kita jumpa orang Melayu lah pegang jawatan ni banyak. Maaf nak cakap. Jadi kita tegur penjawat awam yang kebetulannya orang Melayu beragama Islam. Dan kemudian kalau di belakangnya ada ihsan, kita kata salah kalau kamu kesian dengan membelakangkan undang-undang. Tapi dah tentulah kita percaya di belakangnya ada wang. Kerana rumit untuk kita tak percaya di belakangnya ada wang. Oh, dibuat ni kerana kasih sayang. Oh, dibuat ni kerana simpati. Mustahil lah. Kerana bidang kuasa kamu tak membenarkan kamu bersimpati dan berihsan. Kerana undang-undang telah bertulis. Undang-undang tulis ni tak boleh ditolak dengan budi bicara. Sebab undang-undang tu solid. Mengatakan kawasan ni tak boleh dibangunkan rumah. Lebih menyedihkan. Dulu kamu keluarkan orang tempatan. Kamu keluarkan semua penduduk tempatan di atas ke bawah tanah ni nak dirancang untuk dimajukan apa yang dipanggil pembangunan pesisir Sungai Kedah. Tak apalah orang tempatan keluar. Di mana kamu kata ihsan tak boleh pakai lah sebab dah duduk lama. Saudara mara saya pun duduk berketurunan kampung tu. 3 keturunan dah duduk. Jadi sampai yang ketiga ni, tanah ni nak dimajukan. Nak pelebaran Sungai Kedah dan segala macam. Kita terimalah. Tak boleh marah. Sebab undang-undang bertulis di situ. Sekarang kita nak tanya, undang-undang yang sama dah dipadam ke? Bila saudara mara saya tak pernah bayar sewa. Saudara mara saya tak bayar apa-apa kepentingan. Duduk je kerana mereka dulu adalah orang-orang yang datang daripada pedalaman dan miskin. Mereka tak mampu membeli rumah-rumah di negeri Kedah sekitar tahun 40-an, 50-an dan 60-an. Bandar Losar baru maju, masuk cek makan dalam bandar, tak mampu beli rumah. Bukalah tanah-tanah Kampung Kilat. Kampung Kilat ni banyak yang tutup. Tinggallah berapa kampung kilat di tepi sungai. Dan kita faham. Hari ini kamu menuntut mengatakan tanah ini bukan tanah milik mereka. Mereka kena keluar. Dah cukuplah 3 keturunan duduk situ. Kita pun faham. Kalau guna ayat kasar kan. Berapa keturunan lagi kau nak duduk percuma. Maka keturunan yang rasa malu ni keluar. Tapi kita tanya sekarang. Kenapa pula undang-undang tu tak dipakai sekarang? Dan kenapa dia naik secara terbuka? Kalau di tempat-tempat lain tu kena masuk. Kalau kampung jalan, kalau kampung hujung sungai Jalan Lumpur Alor-Setar Kedah ni tuan-tuan. Daripada atas jambatan nampak. Janganlah kata pihak jabatan tak nampak. Kucing yang duduk dekat pihak PBT pun tahu. Boleh bagi tahu buah dia dekat sana ada. Tak perlu orang sebab ketara. So itulah saya pulangkan balik soalan di tengah-tengah semua orang marah ni. Saya kata sebenarnya kita tak patut sampai ke tahap ini. Kalau pihak berkuasa tempatan memantau. Dan kita pun tak mau tuduh PBT ni adalah selubuk rasuah. Tak elok bunyi dia. Tapi menimbulkan prasangka bahawa kalau bukan kerana pendapatan yang dijana, apakah benda ini akan berlaku? Jadi saya bagi tahu dekat tuan-tuan, dia merosakkan seluruh benda. Perbuatannya rosak, pandangan kita pun menjadi rosak. Kepercayaan kita juga menjadi rendah pada pihak berkuasa tempatan. Dulu panjang dah video saya pasal kes pokok durian. Sekarang sama juga. Lepas tu semua nak kena jawab. Saya pun tak faham bila berlaku kan. Semua soalan seolah-olah tak ada orang nak menjawab. Datang ahli politik jawab. Kita dah nak robohkan. Datang. Tapi kita nak tanya kan, siapakah penjawat yang jaga? Kita nak tengok betul-betul dalam setiap daerah ni, kalau adalah pembangunan ni, dan bangunan ni dibina secara haram, siapakah ketua yang berkuasa dalam daerah tu? Kita nak nama dia. Tuan apa. Dia pegang jawatan ni bila? Siapa ganti dia jawatan ni bila? Supaya kita tahu, kamu yang memegang jawatan ni, yang membiarkannya. Kemudian kamu meletakkan rakyat dalam keadaan tegang dan kita menjadi hampir orang yang kejam kepada pendatang asing.
Kerana kamu enggan. Buka carta tu kita nak tengok. Ketika kita lapor, okey, kita lapor tak ada apa. Ketika lapor, tak ada apa. Kita nak tengok laporan-laporan yang dibuat daripada tahun-tahun tempat ni dibina. Siapakah yang berkuasa untuk melaksanakannya? Itu masalah dia. Jadi akhirnya, rakyat ni menjadi orang yang kemudian hujung kemarahan. Hujung pintu kemarahan. Kita marahlah semua bangunan ni naik dan semua benda kita rasa apa ni undang-undang dalam negara kita. Kemudian marah kita macam mana? Saluran kita pergilah marah orang politik. Tapi kita tanya, yang sebenarnya bukan. PBT adalah satu institusi yang telah pun dibina secara betul, cara berfungsi. Kamu tak perlu tunggu menteri kerana undang-undang tu tak perlu dipindah hari-hari. Sebelum orang Myanmar datang pun, kamu dah pakai undang-undang tu untuk orang tempatan. Sebelum orang Rohingya datang pun, kamu dah pakai untuk orang tempatan. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya.